Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jadi dalam telaga tempat mandi si anak dalam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Moga dapat perkenalan mesra. Nama saya Muhammad Irfan bin Aidil Firdaus, merupakan pelajar tingkatan 3 dari SMK Luar Madani. Kod sekolah saya ialah YEE 4401. Saya amat teruja untuk berkongsi tentang buku yang sudah saya baca, berjudul Ayah. Novel ini karya pengarang Hamka atau nama sebenarnya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Novel ini merupakan edisi terbitan keempat dan pertama di Malaysia setelah edisi pertama pada tahun 1950, edisi kedua tahun 1997 dan edisi ketiga tahun 1963. Novel ini diterbitkan semula oleh PTS Publishing House Lilian Berhad. Novel ini mengandungi 593 halaman yang diterbitkan pada tahun 2023. Buku Ayah itu merupakan sebuah karya autobiografi yang menceritakan tentang kehidupan ayah Hamka, iaitu Abdul Karim Amrullah, seorang tokoh ulama terkenal di Minangkabau. Buku ini bukan sekadar kisah peribadi keluarga, tetapi turut memaparkan pengenalan Islam serta perubahan sosial dalam masyarakat Minangkabau pada zaman tersebut. Hamka menulis dari sudut pandangan sebagai seorang anak yang sangat menghormati dan menyayangi ayahnya. Walaupun begitu, beliau tetap berusaha mengekalkan kejujuran dalam penceritaan dengan menggambarkan kepribadian secara seimbang. Kandungan buku ini mengakui latar belakang keluarga, perjuangan dakwah, konflik antara adat dan agama, serta sumbangan besar ayahnya Islam dalam gerakan pembaharuan Islam. Pembaca juga dapat melihat gambaran jelas tentang kehidupan masyarakat Minangkabau yang berpegang kuat pada adat dan bagaimana Islam berkembang dalam pesona tersebut. Watak utama di dalam novel ini ialah Abdul Karim Amrullah, ayah Hamka, digambarkan sebagai seorang ulama yang tegas, prinsip dan berani, sangat mementingkan ilmu dan pembaharuan dalam agama dan negara. Digambarkan sebagai seorang yang keras tetapi sebenarnya tegas demi kebenaran. Hamka, penulis, digambarkan sebagai anak yang menghormati ayahnya. Selain itu, bersifat reflektif dan cuba memahami kepribadian ayahnya secara mendalam. Akhir sekali, beliau menjadi penghubung antara pembaca dan kisah kehidupan ayahnya. Pengakhiran cerita ini dalam Ayahku tidak digambarkan seperti sebuah kisah kemenangan yang mudah atau serta-merta. Sebaliknya, ia lebih bersifat realistik dan penuh makna. Dakwah yang dibawa oleh ayah Hamka, iaitu Abdul Karim Amrullah, ia diterima sepenuhnya pada awalnya. Beliau menghadapi banyak tantangan daripada masyarakat yang masih kuat berpegang pada adat lama. Namun, beliau tetap istiqamah dan tidak berputus asa dalam menyebarkan ajaran Islam yang lebih mulia. Dakwah beliau dikatakan berhasil, tetapi secara berperingkat dengan wujud gerakan pembaharuan Islam selepas itu seperti kaum muda, Muhammadiyah dan Sumatera Tauhid tadi. Terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil daripada pembacaan novel ini, iaitu pertama, berpegang teguh pada prinsip dan kebenaran walaupun perdebatan tentangan. Selain itu, bertindak ilmu dalam membentuk pemikiran dan tindakan seseorang. Di samping itu, menghormati ibu bapa walaupun terdapat perbezaan pandangan. Akhir sekali, membezakan antara adat yang baik dan mencegah dengan agama. Kekuatan buku ini ialah mempunyai nilai sejarah yang kuat. Buku ini bukan sekadar cerita peribadi tetapi turut merakam sejarah perkembangan Islam dan masyarakat Minangkabau. Selain itu, penulisan yang menyentuh emosi, gaya bahasa Hamka lembut, puitis dan penuh perasaan menjadikan pembacaan mudah terkesan. Di samping itu, watak yang hidup dan realistik, perwatakan Abdul Karim Amrullah digambarkan dengan jelas, tegas, berprinsip dan berani. Akhir sekali, gabungan ilmu dan pengalaman itu, buku ini menggabungkan musuh agama, budaya dan pengalaman hidup dalam satu
karya yang seimbang. Kekurangan novel ini ialah bahasa agak klasik dan berat, kurang sesuai untuk pembaca yang tidak biasa dengan gaya penulisan yang panjang dan padat, memerlukan kesabaran dan fokus untuk memahami keseluruhan isi. Sedikit musuh objek subjektif disebabkan ditulis oleh anak sendiri, ada kecenderungan emosi dalam penceritaan. Walau bagaimanapun, buku yang tetap sangat disesuaikan kepada para pembaca. Karya oleh Hamka ini mempunyai nilai yang tinggi dari segi sejarah, agama dan kehidupan. Buku ini amat sesuai dibaca oleh pelajar, pencinta sejarah serta sesiapa yang ingin memahami perjuangan tokoh ulama dalam membawa perubahan dalam masyarakat. Sekian, terima kasih.